Semalam aku book flight ke Bali cuma 150 je. Padahal minggu lepas harga dia 400. Mesti korang nak tahu rahsia aku kan? Jom aku share cara nak dapatkan tiket paling murah. Dulu aku selalu bayar mahal sebab tak tahu taktik. Tiket flight sebenarnya boleh jadi separuh dari bajet travel kita. Bayangkan duit tu boleh guna untuk shopping, makan sedap atau upgrade hotel. First tip, book tiket hari Selasa atau Rabu. Syarikat penerbangan reset sistem tempahan hari Selasa petang. So, harga boleh jadi lagi murah. Jangan book hujung minggu sebab semua orang tengah cari tiket masa. Dan second, compare harga korang. Jangan terus book dekat website first yang korang jumpa. Korang kena try check Skyscanner, Cheap Flight, Momondo atau Google Flight. Kadang-kadang aku jumpa perbezaan harga sampai RM200 untuk flight yang sama. Third pula, dan ini yang paling penting, delete cookies browser korang. Kalau dah berapa kali check flight yang sama, website tu kadang-kadang dia akan detect dan naikkan harga korang. So, clear dulu cookies, lepas tu baru search balik. Last kali, untuk flight international, book 11 atau 12 minggu sebelum travel. Untuk domestik pula, book at least 3 minggu awal. First 20 seat tu biasanya yang paling murah. Dengan teknik-teknik ni, aku dah jimat ribuan ringgit untuk travel. Now, korang boleh pergi holiday berkali-kali dengan bajet yang sama. Bayangkan berapa banyak tempat baru korang boleh explore. Jadi, korang dah ready nak book flight murah ke destinasi impian? Try tips ni, share pengalaman korang dekat komen dan jangan lupa lawati microsite myrecipe.com/halaltravelmy untuk lebih banyak travel hack. Safe travel guys!